Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Fahmi Ashraf TV. Okay, baik. Hari ni konten kita adalah sambung huruf A, B, C, D sampai Z lah, mengikut situasi jalan ceritanya. So, ready semua? Ready? Tapi ada syarat ada syarat. Contohnya, saya bagi contoh game dia 4 orang budak pergi bercuti ke airport. Maksudnya pergi airport, cuti ke China contoh. So bermula dengan Izmin, aku tak bawa wallet lah. Sambung B, boleh pula kau tak bawa wallet. So sambung dekat C, cicak betul kau ni. Faham tak? Tapi tak boleh mengguna perkataan nama orang. Oh, faham. Contohnya Song Ek betul, Harun kau tak boleh. Okay. Perkataan binatang okey lagi. Tapi kalau benda tu macam tak apa nak kena situasi, kita akan kalah lah maksudnya. Alright. Kemudian bila sambung tu tak boleh terlalu macam lama sangat. Tak boleh Tak boleh lama. Kita ambil dalam 3 saat. 1, 2, 3. Kena sambung. Kalau macam tak boleh dah. Dia kena sekali lalu saja. Okay, semua ready? Alright. Kita mula daripada Ismail. Okay. Saya reset. Dia gaya dah mahal sikit. Dia dah. Semua ready? Okay, situasinya 4 orang budak pergi sekolah bersama-sama. Hari tu kita pergi sekolah kan? Bila? Lama. Keluar dulu. Yes, tadi Pak. Diri kat belakang. Dekat mana kantin Ada depan tu. Iyalah. Ambil dia. Sorry. Tak, lain kali lah. Saya lupa ingat sambung A balik. Okay. Lain kali. Dekat Balik. mana? Sambung. 1, 2. Dekat mana kantin? Entahlah. Formula 1 semalam kau tengok tak? Gila tak tengok. CDM serius. Serius lah. Sepasang suami isteri, pergi bercuti ke New Zealand. Pasang suami isteri pergi bercuti ke New Zealand. Okey. Abang tak sabar lah nak sampai sana. Bang, serius lah. Cuba bayangkan. Dah bayangkan? Hey, bestnya. Bestnya. Itu. Fresh lah. Tak nampak salji pun. Garang sangat. Belum sampai lagi. Garang sangat. Hari tu abang kata ada. Ya ke? HI. Ya ke? Jangan buat lupa. Kalau lupa kan boleh ingat balik. Lama-lama lupa juga. Nantilah lupa tu. Dia ke mana boleh? Emilia menang. Okay, round yang kedua. 4 orang budak, boleh Izmil. 4 orang budak pergi. Sini pula lah. Sini pula. Okay, 4 orang budak mandi sungai. Pergi mandi sungai. Okay. Dah start. Awak tak sabar je nak pergi sungai. Bukit tu tinggi sangat. Kuat sikit cakap. Bukit tu tinggi sangat. Mangga. Cerakah kan nama bukit tu? Dah. Dia apa tu? Dekat sana ada burung lah. Elok kita pergi kat sana. Fesi aku pernah bawa aku kat situ. Gila lah. Kan? Ikan banyak kat situ. Jangan tipu. Kalau tipu, dosa. Lah, ya ke? Manalah saya tahu. Nak saya cari bukti. Okey, cari. Please cari. Rupa-rupa
Rupanya kat hutan ni seram. Seram tang mana tu? Tang tikus. Uish, ya betul. Baik tu. Wah, betul lah kau cakap tu. Wah. Ya, saya setuju. X kot. Tak ada lah. Tak ada lah. Saya aja. Okey, Adibah keluar. Situasi seterusnya. Dua member pergi berbuka puasa bersama dekat masjid. Satu, bermula Siapa huruf Siapa mula tu? Hanif. Amy. Okey. Bermula huruf A. 1, 2, 3. Awak jom buka kat masjid. Buka kat masjid mana tu? Cuba awak fikir. Dah lama fikir tapi tak jumpa. Awak ni For sure kita akan pergi ke masjid Shah Alam. geng saya lah ni, Masjid Syalam. Ha, yelah tu. Ikut saya jom. Jom. Kalau macam tu jom naik kereta saya. Lambat kita jalan kaki. Mana ada lambat? No. Boleh tak? Boleh ke no? No, boleh. Boleh no. Okey, okey. No apa? No. Jalan kaki lagi cepat. Oh macam tu Pasti cepat. Q Kom. Skip. Skip. No. R. Rasanya lagi cepat macam tu kan? Sekali tu aku pernah jalan kaki, laju. Tipulah. Untung orang yang ikut dengar cakap aku. Yes. Van nak tak van? Naik van. Ooh. Lepas Oh, van dah. You lah. STU V WW. Go. V. Wah, van. Okay. X-ray dulu, takut belakang pinggang tak okey ke? Wow. X-ray dulu tak tahu. So pemenang round kedua Emilia Shazlin. Come on lelaki. Baik. Oh nampak gaya Emilia Shazlin masih lagi menang ya. 1 dengan 2. So kita tengok round ketiga. Adakah masih lagi Emilia Shazlin yang safe? Round ketiga, 4 orang budak pergi mengait kelapa sawit. Bermula daripada Hanif. Mengait berapa sawit? Main 4 orang budak pergi ke hutan untuk mengait kelapa sawit. Aku hari tu pernah pergi ke ladang ni tau. Banyak kelapa. Jom kita kait kelapa kat situ. Panjang. Bagus juga idea kau ni. Carikan aku pengait tu. Dekat mana pengait tu? Mana Fuyo, susah jugalah nak mengait ni. Gempak kan? Oi. Hari tu kata senang nak kait, kenapa hari ni susah? Ingat balik apa aku cakap. Macam mana nak kait tu. Okay. Jangan. Jangan. Kampung sebelah mesti ada pengait tu. Oi. Kampung sebelah mesti ada pengait. Terus kampung. Ada harapan lelaki ni. Okay, sambung Hanif. Tukar situation. Ayolah. Apa? Huruf sambung terus. Situasi yang sama. 1, 2, go. Lagi sekali aku cakap, korang kena ingat macam mana nak kait. Mungkin dengan cara kau tu kita boleh buat. Nak tahu juga macam mana? Orang kata pusingkan kait tu, lepas tu tarik. Lepas tu Saya Q tak Q tak ada kan? Q rambutan tu lebat juga. Rambutan. Satu-satu kita cakap pasal kait dulu, baru cakap pasal buah. tak, kelapa ke rambutan? Untung cakap dua-dua. Van tu boleh angkut kita punya buah-buah untuk pergi kedai, balik rumah. Walau weh. Ini kelapa tu. X-ray je lah kalau apa ni. Ya, setuju. Zeus.
Jom. Lari. Tak lari. Zam. Dia keluar. Tak ni zam. Walau Zam. Jom pergi. Itu. Ada. Dua orang sahabat pergi tarawih bersama. 1, 2, 3. Mula daripada masuk saya aku plan nak pergi masjid negeri untuk tarawih. Boleh juga nak ikut. Cari imam yang mana tarawih imam malam ni. Dekat mana Aku dah cakap tadi masjid negeri. For your information, Okey. tak tahulah kat mana. Guru aku pernah cakap cari kat masjid negeri. Hari tu guru aku pun cakap benda sama. Ikan tak pernah bagi tahu kat mana aku nak pergi masjid tu. Jarang ikan tak bagi tahu. Apa kena benda ikan ya? Teruskan. Kalau ikan bagi tahu, pelik tak? Lambatlah aku fikir. Macam ni lah, kita pergi dulu. Nak. Okey, kita nak pergi naik apa? Polis punya kereta. Queue tak ada kan? Okey. Racunnya. Alah! Bijak ada polis pergi kereta. Kereta polis tak boleh. Ketiga dimenangi oleh Adiba. Aduh. Itu dia Adiba. Okey, kita kita buat peraturan baru boleh? Q dengan X tu buang. X tu tak ada apa? Q dengan X. Dia masalah sebuang mana tadi? Ada orang yang sebut dia tadi. Yalah. Q Okay, dengan X. Amy 2, Adiba 1. Okay, come on lelaki, come on. Okey, kali ni kita menang. Boleh. Jangan malukan kaum Adam. Saya dah cuba lagi, saya dah cuba. Apa dah 3-0 eh? R lah pula. Okay, 4 orang sahabat. Start kuat sikit Ustaz. 4 orang sahabat pergi memancing. Boleh favorite apa? Siapa? Favorite. Yes. Azmin. 4 orang sahabat pergi mancing. Anak ikan di tepi kolam. Berlayar-layar di tepi lautan. Cantik. Cantik betul pantun korang kan. Jom mancing lah. Degup jantung. Ui, degup jantung lah. Tak payah degu. For sure. Itu lagi. Baik lagi, boleh ke? Boleh ulang ke? Boleh. Okey, tak nak tahu ulang tak apa. Ferrari ni kita naik untuk pergi pancing. Gimana? Mancing? Oh. Hari tu aku dengar ikan banyak kat sini. Ikan eh? Oh, ikan. Aku tadi gelas tadi lain. Jawapan kau senang Kalau macam tu jom lah, jangan buang masa. Jom kita pergi mancing cepat naik Ferrari. Lambatnya. Lambat je. Mana ada lambat? Sekarang lah. DKMM. M. Oh, mana dia? Mana ada lambat? Okay. Nah, aku bagi duit ni. Jom pergi mancing. Okay. Oh, duit yang hari tu kau curi tu Lepas tu nak pergi mana? Q tak ada R eh? Ha. Redor je lah. Redor je lah. Anif. Satu-satunya kawan aku yang beriman, dia. Tipu lah. Untung sangat. V tak ada. V ada tak? Mesti U, V tak ada. V tak ada. Why? W. W kan? Walaupun aku ni kan, kau kena. Itulah. Okay. Dulu X, Y tak ada, S tak ada kan? Y. Ya, kau kena redor. Macam kau cakap tadi tu. Yes. Zaman dah nak akhir dah. Balik. 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 Ui, sengit lah. Aku rasa aku jauh sangat. Biasa kan, time-time gini sesuai sangat mancing. Cari waktu yang paling sesuai.
dalam waktu tu bila? Elok pukul 3. First time rasa orang mancing pukul 3. Garu-garu dah aku. Gatal. Hari tu bukan Izzuan pergi macam pukul 3 ke? Ikutkan betul lah. Ha. Jakun lah sampai kolam. Jakun sangat sampai kolam. Okey. Kalau macam tu kita gerak kompat. Lambat lah pukul 4. Tadi kan pukul 3. Tak habis lagi lah bincang pasal mancing ni. Mana boleh pukul 4. Kau tukar pukul 3 balik. Tadi apa? Lambat. L. Kau L kan? Saya L. Oh L, M. Oh okey. 6. N eh? N. Nantilah boleh. Nanti je tu. Okay. Orang kata Okey. waktu pukul 3 banyak hantu. Pirah. Tipu lah. Oh, Pira kenal je. Rasanya betul apa dia cakap tu. Ya. Salah. Kita kan situasi. Situasi. 4 orang budak pergi solat Jumaat bersama. 4 orang budak pergi orang budak solat Jumaat bersama. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah azan. Dah. Tiga. Dah azan, Lip. Bolehlah kita ke masjid. Kita ke masjid. Cuba dengar baik tadi. Macam kenal sama azan tu. Dah dekat dah tu bunyinya. Lambat. Okey, situasi seterusnya. 3 orang budak pergi ke masjid. Pergi apa? Solat Jumaat. Hari sekali. Sambung apa tadi? Ada jap. E. Ha, saya D. Situasi sama kan? E. E. Eloklah kita segerakan solat kita. Full lama. Style kau. Guru saya pun cakap benda yang sama. Harap-harap semua dapat ikut ajaran ni. Ikut betul-betul tau. Jom. Oi, senang je. Kalau macam tu, kita cari soft yang paling dekat. Lambat lagi. Jom. Mana boleh lambat-lambat. Nah. Ada masa ni. Baik, tinggal 2 orang situasi yang seterusnya. 2 sahabat pergi ke kedai membeli baju raya. Awak, jom kita pergi beli baju raya. Boleh juga. Jom kita cuba awak search kat mana mall yang best. Dekat MPO. Ya ke? Habis. Baik, situasinya adalah Okey. situasinya adalah seorang perempuan meneman seorang lelaki bermain bola. Jap, situasi macam ni. Situasi. Kiranya Kak Amy teman Ustaz pergi main bola. Okey. Siapa mula dulu? 1. Ustaz mula dulu. Aku nak pergi main bola ni, jom teman. Boleh cari kat tempat duduk dulu. Cari dah mana-mana. Kat mana? Kat mana? Dekat mana? Dekat mana? Lama tu aku dah kena fikir ke? Lah. Lagi. Aku tadi pedih tau. Okey. Itu lagi. Apa tu situasi dia? Okey. E Okey, E. Okey, kau nak duduk mana? First time datang, tak tahu dah duduk mana. Kajang pula. Situasi dia adalah Amy mula dulu okey, situasi dia adalah pasangan suami isteri pergi ke bazar. Sudah lain. Okey, sahabat, 2 orang sahabat pergi ke bazar untuk membeli makanan sebelum berbuka. Okey. 3, 2, 1. Aku rasa hari ni nak pergi bazar PKNS lah. Bazar PKNS tak best lah. Rasanya kena pergi bazar dekat Siti Alam oh. Cuba try tengok Google. Rasanya dia orang kata okey. Dekat mana? Kawasan mana? Tadi kan dah cakap dekat bazar PKNS.
Ulama, pening lah kau ni kejap PKNS, kejap Siti Alam. Gimana lepas tu? Haruslah. Boleh. Haruslah pergi mana-mana. Dia tahu dah apa? Yelah. Apa? Ai? H kan tadi? Ai. H-I. Yelah. Yelah. Jongos betul lah kau ni. Yelah itu je. Sebab lah nak pergi mana ni? Nak pergi Siti Alam ke nak pergi dekat KNS? Kalau saya jongos, ustaz apa? Kita Emilia Syamsi. So, itu konten kita pada hari ini. So, sekiranya tu nak konten yang memberikan tu boleh komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi di next episode. Kalau hati rasa penat kembali pada Al-Quran kerana Al-Quran Pengubat hati. Tarik Assalamualaikum. Bye-bye.